Hei, saya tak mau gaduh sekarang. Di tepi belakang saja saya boleh keluar. Satu insiden langgar lari dilaporkan berlaku di Butterworth, Pulau Pinang pada 28 Disember 2025 melibatkan sebuah kenderaan jenis Proton yang dipercayai dipandu secara berbahaya. Kejadian tersebut dirakam oleh pemilik perakam yang ketika itu berada di lokasi sama. Berdasarkan maklumat awal, pemandu terbabit dikatakan memandu dalam keadaan tidak stabil dan disyaki berada di bawah pengaruh alkohol. Dalam rakaman berkenaan, perakam dilihat turun dari kenderaan untuk menegur tindakan pemandu yang membahayakan pengguna jalan raya lain. Namun, keadaan bertukar cemas apabila pemandu tersebut bertindak merempuh perakam sebelum meninggalkan lokasi kejadian tanpa memberikan sebarang bantuan. Kejadian itu tular di media sosial dan mencetuskan kebimbangan orang ramai terhadap keselamatan jalan raya. Setakat ini, pihak polis mengesahkan bahawa kes berkenaan sedang dalam siasatan lanjut bagi mengenal pasti pemandu terlibat dan tindakan sewajarnya akan diambil mengikut peruntukan undang-undang yang berkuat kuasa. Kenapa? Mau pandang apa? Wei, jalan! Okey, tak boleh jalan lah. Sebab tu suruh mau pergi belakang lah. You minum, you jangan main macam dekat sini ya. Kita cari orang. Hei, saya tak mau gaduh sekarang. You tepi belakang saja saya boleh keluar. You belakang lah saya boleh keluar. You tak mau saya belakang. Saya tak mau cari gaduh. You pergi belakang boleh ke? Pergi belakang lah. நீ பின்னாடி நீ பின்னாடி அப்பா பிரச்சனை தயவு செஞ்சு பிரச்சனை பண்ணாதீங்க உள்ள வாங்க நீ பின்னாடி உள்ள வாங்க பின்னாடி நீ பின்னாடி saya di Plaza Tol Pantai Bersih, Plaza Tol pergi ke daripada Perai menuju ke Butterworth. Saya yang cedera fizikal. Memang saya kena lepas tu dia